Set lampu solar macam ni, dia ni function ke tak function? Fikir pakai solar ni memang best sebab tak payah bayar bil elektrik lebih-lebih. Tapi first tu, jomlah kita tengok cerah tak cerah. Kamera aku takkan alihkan, lampu dia dekat belah situ. Jadi ini dalam keadaan bercahaya. Gelap lebih kurang, tapi tak nak gelap sangat sebab takut hantu. Boleh dicerahkan. Aku off balik, aku on balik. Aku off balik, aku on balik. Nak tengok lagi real, aku letak dia jauh sikit. On, off, on, off. Jarak lampu dengan aku lebih kurang 2 meter lebih sikit. Kalau tak reti pasal sangat pun jangan takut, manual dia ada bagi sekali. Ini pun dia ada bagi sekali, tapi tolonglah geng, jangan kasih hilang. Ni kalau hilang ni buat letih kau je nak ulang alik hardware. Dah tu sekarang penggunaan dia ni, okey ke tak? Dia ni nampak cerah disebabkan kamera yang memang automatik akan mencerahkan keadaan. Kalau tak cerah sangat, aku guna ke tak? Aku guna je solar ni, tapi aku gunakan di tempat yang tidak mementingkan tahap kecerahan. Macam aku pakai benda lah ni dekat kebun Kak Timah Janda. Pakai dekat kebun, bukannya cerah beria. Kalau cerah sangat kan, nampak pula pontianak pocong apa semua, buat leceh lah. Tolonglah guys, jangan percaya kalau kau tengok dekat live ke, kau tengok orang jual barang ni secara live dengan video dia nampak macam cerah sangat. Tolong jangan percaya, majoriti tak cerah sangat, sekadar biasa-biasa je. Siapa ada pengalaman guna dia? Bagi letakkan kat bahagian komen.